hari? Berapa hari bulan Vijay? Hari ni 21 hari bulan 12. 21 hari bulan 12. Alhamdulillah hari ni ramai customer kan? Hari ni alhamdulillah ramai. Tapi setiap kali kita serve acik-acik customer, acik-acik sentiasa bagi kita ilmu, sentiasa bagi tips, sentiasa bagi nasihat. Betul tak? Betul. Tapi kau nampak tak kat tangan aku ni ada tak tahulah berapa dalam berapa ribu. Aku rasa aku nak spend dekat acik-acik yang dekat gudang Bos Ijan. Okay, kali ni aku yang cari acik-acik yang dah datang kat gudang Bos Ijan. Aku sendiri yang tanya acik-acik dan minta nasihat. Ada kata aku dapat nasihat daripada acik tu, aku nak bagi sesuatu. Kita nak bagi RM50 lah seorang. So nanti kalau ada acik-acik, tak kisahlah acik perempuan ke. Tapi kau kena beritahu aku, kalau ada acik perempuan ke, nanti aku akan terus pergi ke acik, tanya acik nasihat. Sebab saja kan, alang-alang kan ada free time ni nak jumpa acik-acik. Sebab tak pernah lagi Angel buat macam ni. Tapi ni Angel buat khas untuk geng Bos Ijan yang dah sampai kat gudang Bos Ijan. Sebab tu hari ni alhamdulillah banyak geng kita sampai. Terima kasih acik-acik. Sekejap lagi Angel nak tengok acik mana orang first yang Angel akan tegur dekat gudang Bos Ijan. Hari ni hari Ahad. Berapa hari bulan tadi? 21 hari bulan 12. 21 hari bulan 12. Tengok tu ada acik tengok tengah tengok sampel kayu. Wush. Wush. Ada lagi acik. Okay. Alright.